50% lebih ya pemandu-pemandu e-hailing pening kepala apabila tiba waktu nak servis kenderaan, nak tukar tayar, nak beli insurans e-hailing, jam. Apatah lagi di saat tambang ketika ini pemandu-pemandu kata drop habis sampai ke lantai. Jadi mereka tak ada duit untuk buat pusingan. Maka tersadailah kereta-kereta di tepi-tepi jalan kerana tak mampu. Hakikat ini tidak boleh dinafikan. Tanyalah kepada pemandu-pemandu e-hailing, hardcore sekalipun. Tapi saya ada satu jaminan untuk anda pemandu-pemandu e-hailing. Jangan anda fikir, tak perlu fikir dah soal insurans e-hailing, tak perlu fikir tentang kerosakan, tak perlu fikir tayar dah botak, tak perlu fikir macam-macam yang membebankan macam sekarang ni kan. Sebab kami di Quick Ride menyediakan kereta untuk disewa. Dah lah murmur sewanya. Servis pun percuma kerana mereka ada bengkel sendiri. Bukan macam syarikat lain terkial-kial nak hantar ke bengkel lain. Akibatnya tersadai menunggu giliran. Tak dapat beroperasi, duit pun tak masuk. Tapi dengan Quick Ride jangan risau, bengkel mereka sendiri. Jadi waktu cuti raya ni pun mekanik tetap ada untuk membantu anda menyelesaikan masalah anda. Apalagi hubungi kami untuk membantu anda. Semestinya Quick Ride disayangi untuk menyayangi.